Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita akan kenal dulu apa itu perubahan pendidikan semasa, instrumen pentadsiran bilik darjah PBD dan juga apa itu mobiliti sosial. Baiklah, apa itu perubahan pendidikan semasa? Perubahan pendidikan semasa merujuk kepada proses pembaharuan dalam sistem pendidikan yang dilaksanakan bagi menyelesaikan keperluan pembelajaran dengan perkembangan abad ke-21. Jadi, perubahan ini melibatkan peralihan daripada pendekatan tradisional yang berpusatkan guru kepada pendekatan yang lebih berfokuskan kepada murid, di samping mengintegrasikan penggunaan teknologi digital serta penekanan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi. Baik. Hal ini juga selaras dengan matlamat RPM Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 iaitu untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang terbaik bagi semua murid melalui transformasi pendidikan. Seterusnya, instrumen pentadsiran bilik darjah PBD. Instrumen PBD ialah alat atau kaedah yang digunakan guru untuk menilai kemahiran pengetahuan dan sikap murid secara langsung di dalam bilik darjah. Ia menyokong pendekatan PDP yang berpusatkan murid serta membolehkan pemulihan segera jika murid menghadapi kesukaran. Ia juga membantu guru untuk kenal pasti kekuatan dan kelemahan murid sepanjang PDP. Seterusnya, mobiliti sosial. Mobiliti sosial pula merujuk kepada perubahan kedudukan individu ataupun kelompok dalam struktur sosial masyarakat, sama ada secara menaik atau menurun. Contohnya, seseorang murid daripada keluarga berpendapatan yang rendah berjaya dalam pelajaran dan melanjutkan pengajian ke universiti akan berpeluang menjadi profesional seperti guru, jurutera, seorang doktor, sekaligus akan meningkatkan lagi taraf hidup keluarganya. Jadi, dalam konteks pendidikan ini, mobiliti sosial sering dikaitkan dengan keupayaan seseorang individu untuk meningkatkan taraf hidup melalui pencapaian akademik dan kemahiran yang diperoleh. Seterusnya, kita akan masuk kepada 6 aspek kesan perubahan dalam pendidikan. Apakah itu kesan perubahan pendidikan dari aspek transformasi pendidikan? Jadi, perubahan pendidikan dalam aspek transformasi menunjukkan peralihan yang ketara daripada sistem berorientasikan peperiksaan kepada pendekatan yang lebih holistik, fleksibel dan berpusatkan murid. Jadi, transformasi ini turut melibatkan penggunaan teknologi digital, pengukuhan. Jadi, apakah berkaitan instrumen PBD dengan kesan transformasi pendidikan? Jadi, transformasi pendidikan kini menekankan pembelajaran yang berpusatkan murid, di mana murid akan jadi lebih aktif, manakala guru akan bertindak sebagai fasilitator. Selain itu, menerapkan kemahiran 6C iaitu critical thinking, communication, collaboration, creativity, citizenship dan character. Jadi, selain itu, pentadsiran formatif berterusan akan dipupuk berbanding peperiksaan semata-mata. Selain itu, penggunaan teknologi dan pembelajaran autentik akan diterapkan dengan lebih banyak lagi untuk masa kini. Baiklah, apakah kaitannya transformasi pendidikan dengan salah satu instrumen pentadsiran bilik darjah dari segi kaedah lisan? Baiklah, transformasi pendidikan telah mengubah daripada sekadar soal jawab ringkas kepada aktiviti komunikasi yang lebih bermakna. Sebagai contoh, dalam topik peribahasa, murid bukan sahaja diminta untuk menyatakan maksud peribahasa itu secara lisan, tapi juga untuk membuat pembentangan dan dengan melakukan situasi harian yang sesuai menggunakan peribahasa tersebut, seperti menjelaskan peribahasa bagai au dengan tebing. Jadi, apakah maksudnya? Jadi, kat situ murid-murid perlu menerangkan peribahasa itu dalam bentuk lakonan. Jadi, ini akan menerapkan lagi konteks kerjasama di sekolah. Jadi, dahulu instrumen lisan ini lebih bersifat langsung dan berfokus kepada jawapan betul atau salah tanpa penilaian yang mendalam. Tapi kini, guru akan menggunakan rubrik yang menilai aspek seperti kefasihan, kejelasan idea,
dan keupayaan untuk mengaitkan dengan situasi selari dengan keperluan komunikasi dalam RPM 2026. Seterusnya, kita akan tengok kepada kaedah bertulis. Jadi, perubahan jelas dapat dilihat daripada bentuk latihan yang diberikan. Contohnya apa? Dalam kemahiran penulisan karangan yang berunsurkan pengalaman, murid kini digalakkan untuk menulis refleksi tentang pengalaman menyertai aktiviti gotong royong di sekolah dengan menekankan elemen emosi, pengajaran dan nilai. Jadi, instrumen bertulis dulu akan lebih menumpukan kepada soalan yang berstruktur ataupun karangan berformat. Tapi kini, dia akan lebih menilai daripada aspek tentang bahasa. Apa ni? Seterusnya, kaedah pemerhatian. Jadi, kaedah pemerhatian juga mengalami transformasi yang ketara dalam pelaksanaan PBD. Contohnya, dalam topik seperti berjual beli, murid boleh menjalankan aktiviti simulasi situasi di pasar ataupun di kantin sekolah dan guru akan menilai aspek sebutan, intonasi, bahasa tubuh serta kerjasama kumpulan. Jadi dahulu, pemerhatian jarang dijadikan instrumen utama dan lebih bersifat tidak formal tanpa rekod yang sistematik. Tapi kini, guru akan menggunakan rekod anekdot untuk menilai perkembangan murid secara berterusan. Jadi, pendekatan ini selaras dengan aspirasi pendidikan semasa yang menitik beratkan pembangunan sasiah, kemahiran sosial dan keupayaan aplikasi dalam situasi sebenar. Apakah perkaitan transformasi pendidikan dengan mobiliti sosial murid? Sekali lagi. Yang kedua, aspek iklim sekolah. Apakah kesan perubahan pendidikan dari aspek iklim sekolah? Mari kita lihat. Perubahan pendidikan dalam aspek iklim sekolah menunjukkan penekanan yang semakin kuat terhadap pembinaan persekitaran pembelajaran yang positif, inklusif dan menyokong perkembangan holistik murid. Jadi, iklim sekolah kini tidak hanya lagi tertumpu kepada disiplin dan pencapaian akademik semata-mata, tapi turut juga merangkumi hubungan antara guru dan murid, sokongan emosi, kepimpinan sekolah serta budaya kolaboratif dalam kalangan warga sekolah. Jadi, perubahan ini memberikan kesan kepada peningkatan motivasi, keyakinan diri dan juga pelibatan aktif dalam murid dalam pembelajaran. Sebagai contoh, sekolah yang mengamalkan komunikasi yang terbuka dan sokongan guru yang tinggi didapati mampu meningkatkan pencapaian. Sekali lagi. Apakah perkaitan iklim sekolah dengan pentadsiran PBD? Jadi, kesan perubahan ini seterusnya akan mempengaruhi pembinaan PBD, instrumen PBD yang lebih fleksibel dan selaras dengan suasana pembelajaran. Jadi, dalam iklim sekolah yang positif dan kolaboratif, guru-guru akan lebih cenderunglah untuk membina instrumen yang menilai kemahiran sosial dan juga pembelajaran aktif seperti kerja kumpulan, pematangan dan projek. Baiklah, apakah perkaitannya antara instrumen PBD kaedah lisan dengan iklim sekolah? Jadi, iklim sekolah yang kondusif akan membolehkan murid lebih berani berkomunikasi dan suarakan idea tanpa rasa takut. Contohnya, dalam topik syarahan, murid ini akan diminta untuk sampaikan syarahan dengan ringkas tentang kepentingan jaga alam sekitar. Dan di situ, dia akan dinilai menggunakan rubrik-rubrik yang merangkumi aspek intonasi, kejelasan idea dan juga keyakinan murid itu. Jadi, kalau pendekatan dulu atau aktiviti lisan ini sering terhad kepada pembaca teks ataupun jawab soalan secara individu dengan penilaian yang minimum. Tapi sekarang ini dengan iklim sekolah yang lebih menyokong, kaedah lisan dalam PBD menjadi lebih interaktif dan menilai kemahiran komunikasi secara lebih menyeluruh dan selari dengan aspirasi melahirkan murid yang berkemahiran abad ke-21. Seterusnya, kaedah penulisan. Jadi, perubahan iklim sekolah yang akan menekankan kaedah penulisan ini akan menggalakkan pemikiran kritis dan reflektif yang akan mengubah
bentuk instrumen pentaksiran. Contohnya, murid ini diminta untuk tulis ulasan tentang cerpen dan kaitkan nilai dan pengajaran dalam kehidupan seharian. Tapi guru bukan sahaja menilai dari segi aspek bahasa, tapi juga akan menilai daripada keupayaan murid itu untuk membuat interpretasi dan juga hujah. Jadi kalau dulu penilaian bertulis ini lebih berfokus kepada pelatihan tata bahasa dan karangan yang berformat, yang juga tetap yang bersifat hafalan. Tapi kini, instrumen bertulis dalam PBD akan lebih fleksibel seperti jurnal refleksi dan penulisan kreatif yang menggalakkan pemikiran aras tinggi serta selaras dengan dasar pendidikan yang menekankan hebat dan pembelajaran yang bermakna. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada kaedah pemerhatian dari segi iklim sekolah yang positif. Jadi, iklim sekolah yang positif ni akan membolehkan guru itu untuk menilai perkembangan murid secara lebih menyeluruh dalam situasi yang sebenar. Contohnya, dalam aktiviti perbincangan kumpulan, dia akan menghasilkan skrip dialog. Jadi, guru akan gunakan senarai semak untuk nilai kerjasama, kepimpinan dan juga pelibatan murid itu. Jadi dahulu pemerhatian kurang diberi penekanan dan tidak direkod secara sistematik. Tetapi kini dengan sokongan dasar PBD, guru akan lebih menggunakan instrumen seperti rekod anekdot untuk memastikan penilaian itu lebih objektif dan berterusan. Jadi hal ini akan menunjukkan bahawa iklim sekolah yang menyokong pembelajaran aktif membolehkan pentaksiran dilakukan secara autentik dan holistik. Apakah kesan perubahan pendidikan dari aspek pembelajaran bermakna? Okey, baiklah. Perubahan pendidikan dalam aspek pembelajaran bermakna menunjukkan peralihan daripada pembelajaran berasaskan hafalan kepada pembelajaran yang menekankan pemahaman yang mendalam, pengaplikasian ilmu dan kaitan dengan kehidupan sebenar. Jadi dia akan galakkan murid ini untuk membina pengetahuan secara aktif daripada pengalaman, interaksi dan juga refleksi. Contohnya, kalau peranan guru dalam penggunaan teknologi kini, dia akan ada peranan yang penting untuk dorang pembelajaran yang bermakna di sekolah rendah. Dahulu, guru lebih bersifat sebagai sumber utama pengetahuan yang banyak memberi ceramah ataupun guru waktu dulu akan menulis di papan dan buku murid yang tidak faham. Manakala murid hanya perlu duduk, dengar, catat dan hafal. Tapi kini, guru lebih berperanan sebagai fasilitator dan perancang pembelajaran yang aktif, merancang aktiviti seperti main peranan, projek kecil, simulasi dan eksperimen serta nak memberi ruang kepada murid itu untuk berfikir, berbincang dan juga membuat refleksi. Jadi kesan perubahan ini ialah murid akan jadi lebih berfikir kritis, mampu menyelesaikan masalah dan lebih terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran berbanding hanya menerima maklumat secara pasif. Apakah contoh instrumen PBD untuk kaedah lisan yang boleh dikaitkan dengan pembelajaran bermakna ini? Jadi, untuk pembelajaran bermakna dari segi kaedah lisan, murid kini diberi peluang untuk menyampaikan idea, berdialog dan membentangkan projek secara aktif. Contohnya, murid tahun 6 boleh bentangkan hasil projek cerita rakyat yang mereka hasilkan sendiri seperti gambar di atas, sambil guru menilai kefasihan, penggunaan bahasa dan kreativiti semasa mereka membentangkannya. Jadi berbeza dengan pendekatan yang dahulu yang lebih memusatkan guru. Aktiviti lisan dulu terhad kepada membaca teks ataupun jawab soalan secara lisan dengan penekanan kepada jawapan betul ataupun salah sahaja. Tapi kini instrumen lisan dalam PBD dia akan menyokong kemana komunikasi, pemikiran kritis dan pelibatan murid secara aktif seiring dengan aspirasi pendidikan yang berfokuskan murid. Baiklah, seterusnya, apakah yang kita boleh kaitkan antara instrumen PBD dari segi kaedah penulisan dengan kesan perubahan iaitu pembelajaran yang bermakna? Okey, jadi pembelajaran yang bermakna ni dia akan mendorong murid untuk tulis secara reflektif dan kreatif. Contohnya, di sini aktiviti projek PBMP, pembelajaran bahasa Melayu berasaskan projek, murid diminta untuk hasilkan karangan tentang pengalaman mereka dalam projek komuniti ataupun cerita kreatif yang berdasarkan tema yang diberi. Jadi,
guru bukan sahaja nilai untuk ejaan dan tata bahasa, tapi juga macam mana kefahaman ataupun idea asli dan macam mana keupayaan murid itu untuk aplikasikan bahasa dalam konteks yang sebenar. Contohnya, kalau dulu instrumen bertulis ini lebih bersifat latihan tata bahasa ataupun karangan berformat, tapi kini instrumen bertulis akan jadi lebih autentik dan lebih relevan dengan kehidupan murid sekaligus meningkatkan pemahaman yang mendalam. Selain itu, kaedah pemerhatian. Macam mana instrumen PBD ini akan dikaitkan dengan kaedah pemerhatian dari aspek pembelajaran bermakna. Jadi, guru kini akan nilai berdasarkan perlibatan aktif dalam aktiviti, kemampuan kolaborasi dan juga kreativiti dalam simulasi. Contohnya, murid akan diperhatikan ketika menjalani aktiviti persembahan drama ataupun projek kumpulan, dan dari situ guru akan merekod aspek seperti penyertaan, kerjasama, inisiatif ataupun macam mana penggunaan bahasa yang betul. Kalau dulu pemerhatian ni kurang sistematik dan hanya sekadar catatan ringkas tanpa rubrik yang jelas, tapi kini adanya senarai semak rekod anekdot seperti di atas yang membolehkan guru itu untuk menilai perkembangan murid secara berterusan dan menyeluruh. Ia selaras dengan prinsip pembelajaran bermakna dan juga penafsiran autentik. Baiklah, apakah kesan perubahan pendidikan dari aspek aspirasi murid? Kita ingat balik, ada 7 aspirasi murid, iaitu pengetahuan, kemahiran berbahasa, identiti nasional, kemampuan memimpin, berfikir dan juga etika dan kerohanian. Jadi apakah kesannya? Kesan perubahan ini. Jadi murid akan lebih berpeluang untuk mengembangkan pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, kemahiran berfikir dan juga kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dapat diteguhkan. Dan ketiga, dapat meningkatkan lagi kemahiran memimpin dan kerja berpasukan dalam kalangan murid. Yang terakhir, identiti nasional dapat dibina daripada pengajaran patriotisme ataupun lagu-lagu yang diajar. Baiklah, apakah perkaitan antara instrumen PBD dengan aspek aspirasi murid ini? Yang pertama, kita tengok daripada kaedah lisan. Jadi contohnya, kalau kini murid akan lebih berpeluang untuk mengasah kemahiran berfikir dan memimpin daripada aktiviti contohnya macam pembentangan. Jadi contohnya, murid ini dia sertai aktiviti debat secara berkumpulan yang berkaitan temanya adalah budaya Malaysia. Sambil kat situ dia akan menunjukkan kefasihan dui bahasa dan kemampuan untuk uruskan idea kumpulan. Jadi kalau dulu kaedah lisan ini lebih tertumpu kepada bacaan teks ataupun jawab soalan guru. Tapi kini instrumen lisan ni dia akan nilai kefasihan bahasa, keberanian, kreativiti dan juga kemahiran memimpin untuk menyampaikan idea dengan berkesan. Seterusnya, kaedah penulisan, murid digalakkan untuk menulis secara reflektif. Dan untuk menunjukkan pemahaman etika dan kerohanian yang tinggi serta identiti nasional. Jadi kat situ contohnya murid akan tulis esei karangan yang bertajuk nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian, di mana kat situ guru akan menilai penguasaan bahasa murid, ketelitian ujar ataupun macam mana kefahaman dia berdasarkan tajuk tersebut. Jadi pendekatan ini dia akan menekankan penulisan yang lebih bermakna, yang berfokus kepada pemikiran kebat dan juga mengaplikasikan nilai-nilai yang penting. Seterusnya, kaedah pemerhatian. Apakah instrumen PBD dan kaitannya dengan aspek aspirasi murid dari segi kaedah ini? Jadi kalau pemerhatian, guru kini akan nilai perlibatan murid dalam situasi yang sebenar untuk ukur kemampuan memimpin, kerjasama dan nilai etika dan penghayatan kerohanian murid itu. Contohnya, di sekolah itu, murid boleh diperhatikan ketika menjalankan aktiviti kumpulan seperti aktiviti peperiksaan kelas, dan cikgu ni bila nampak dia akan rekod aspek kepimpinan, tanggungjawab, etika kerja dan juga interaksi sosial. Jadi kat situ kita boleh nampaklah perubahan murid tu kan. Jadi kalau dulu pemerhatian kurang sistematik dan jarang digunakan sebagai instrumen utama, tapi kalau sekarang adanya penggunaan senarai semak ataupun rubrik prestasi dan rekod berterusan yang membolehkan penilaian itu lebih objektif dan menyeluruh.
Seperti di atas lah, seperti di sebelah ini contohnya. Okey, jadi apakah kesan pula perubahan pendidikan dari aspek inovasi pendidikan? Jadi, perubahan pendidikan semasa ni ditunjukkan bahawa inovasi seperti integrasi teknologi, gamifikasi, pendidikan inklusif dan juga pembelajaran campuran iaitu blended learning, dia telah memperkukuhkan lagi pelaksanaan PBD dengan lebih fleksibel lah dan juga autentik. Jadi, perubahan ini selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM yang diteruskan dalam rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 yang menekankan penggunaan teknologi dan juga pendekatan yang memperpustakan murid untuk tingkatkan kualiti pembelajaran. Baiklah, apakah pula perkaitan instrumen PBD dengan inovasi pendidikan dari aspek lisan dan juga penulisan? Okey, baiklah, kalau lisan ini inovasi contohnya teknologi dan gamifikasi, dia akan membolehkan murid tu melibatkan diri secara aktif dalam komunikasi dan juga dalam PDP. Kerana apa? Contohnya murid dia akan menyertai aktiviti kuis interaktif seperti Kahoot yang di atas ini yang membolehkan mereka untuk memberikan respon secara lisan dan juga penjelasan idea. Jika dulu yang lisan ini lebih terhad pada soal jawab tradisional, dia tak ada sokongan apa-apa teknologi dan juga kurang menarik lah. Okey, jadi kalau sekarang ini instrumen lisan ini lebih menarik, interaktif dan juga menyeronokkan dan mampu menilai kemahiran komunikasi, keyakinan murid itu serta pemikiran kritis secara lebih menyeluruh. Okey, jadi kalau lisan pula integrasi teknologi telah mengubah bentuk penilaian yang lebih dalamin. Jadi, di mana contohnya murid boleh hasilkan tulisan karangan ataupun refleksi dalam Google Docs ataupun platform-platform yang lain yang lebih canggih lah pada masa kini. Dan juga dia boleh menggunakan elemen gamifikasi seperti badge ataupun markah pencapaian untuk tingkatkan lagi motivasi murid tersebut. Jadi, kalau dulu penilaian bertulis ini melibatkan latihan dalam buku, tapi sekarang ni daripada PBD lebih fleksibel, kreatif dan juga berasaskan aplikasi yang sebenar sejajar dengan keperluan kemahiran abad ke-21. Apakah kesan perubahan pendidikan dari aspek lokasi sekolah? Okey, yang pertama, akses pendidikan ini lebih luas dan inklusif. Kerana apa? Kerana adanya pembangunan infrastruktur dan capaian internet yang semakin meluas sekarang ini sampailah ke luar bandar. Jadi contohnya murid pedalaman masa kini boleh ikut kelas dalam talian dan mengakses bahan-bahan pembelajaran secara digital. Okey. Yang kedua, kesan yang kedua, pengurangan jurang bandar dan juga jurang antara bandar dan luar bandar, maafkan saya. Okey. Jadi kerana apa? Kerana inisiatif kerajaan seperti penyediaan kemudahan ICT dan latihan guru yang mencukupi. Contohnya sekolah bandar, sekolah luar bandar dilengkapi dengan mamak komputer yang cantik yang membolehkan murid untuk belajar kemahiran digital seperti murid bandar. Okey. Yang ketiga, pendedahan kepada pelbagai sumber pembelajaran. Okey. Kita dapat lihatlah di mana lokasi tidak lagi menghadkan lagi akses kepada maklumat kerana adanya teknologi. Okey. Contohnya murid boleh menonton video pendidikan ataupun menghadiri webinar walaupun berada di kawasan terpencil. Yang terakhir, pengukuhan integrasi sosial antara murid dapat ditingkatkan. Kerana apa? Kerana interaksi antara murid daripada pelbagai lokasi boleh dilakukan melalui platform digital. Contohnya, adanya projek kolaboratif dalam talian yang menghubungkan murid bandar dan juga luar bandar dalam satu kumpulan. Okey, apakah pula berkaitan instrumen PBD dengan aspek lokasi sekolah? Okey, yang pertama dari segi kaedah lisan. Jadi kalau lokasi sekolah yang mempengaruhi cara pelaksanaan tetapi bukan objektif pentadsiran. Contohnya kalau kat sekolah bandar, mungkin murid itu menggunakan teknologi seperti pembentangan ataupun rakaman video untuk aktiviti seperti pidato ataupun forum. Manakala kalau dekat sekolah luar bandar, murid kena menjalankan aktiviti cerita lisan ataupun aktiviti lain
untuk menggunakan pengalaman harian mereka. Jadi kalau dulu, kaedah lisan lebih seragam dan bergantung kepada buku teks serta dia kurang ambil kira konteks setempat. Jadi kalau sekarang ini, guru ada autonomi dalam PBD. Untuk meningkatkan lagi aktiviti lisan dengan lebih relevan dari segi persekitaran murid sekaligus untuk meningkatkan lagi kefahaman murid tersebut. Jadi itu untuk kaedah lisan. Kaedah penulisan pula, perbezaan lokasi turut mempengaruhi bentuk instrumen tetapi masih mencapai standard pembelajaran yang sama. Contohnya kalau dekat kawasan bandar, murid boleh hasilkan tulisan digital seperti blog ataupun esei dalam bentuk Google ataupun dan sebagainya. Kalau dekat luar bandar, murid kena menulis karangan berdasarkan pengalaman setempat ataupun seperti kehidupan komuniti ataupun sekitar. Jadi kalau dahulu, tulisan ini lebih berpusatkan peperiksaan yang standard lah. Dia tidak ambil kira latar belakang murid. Tapi sekarang ni PBD dia bolehkan guru tu untuk sesuaikan tugasan bertulis supaya lebih autentik dan juga fleksibel dan juga bermakna. Kesimpulannya, perubahan pendidikan semasa telah mengubah pendekatan pembelajaran daripada berfokus kepada peperiksaan kepada perkembangan holistik dan pentadsirannya berterusan. Jadi perubahan ini mempengaruhi pembinaan instrumen PBD lebih pelbagai, autentik dan berasaskan teknologi selaras dengan keperluan murid masa kini. Jadi, instrumen PBD yang dibina secara adil, kontekstual dan inovatif membolehkan murid untuk menunjukkan potensi sebenar mereka. Seterusnya, hal ini akan meningkatkan lagi peluang pendidikan, kemahiran, keyakinan diri dan juga akhirnya menyumbang kepada mobiliti sosial dan juga kehidupan yang lebih baik.